Asal kereta baru je mesti nak kena tukar Android player. Tapi kan, penting ke Android player ni? Untuk kali ni kita ada Audiobank AND464. Android player ni ada pelbagai fungsi tau. Bukan setakat untuk hiburan seperti radio, music player, video player dan streaming app je. Tapi korang juga boleh gunakan untuk web browsing dan GPS function. Besar kan map dia. Tak adalah terkebil-kebil nak tengok kat handphone kecil cenonet ni. Yang kedua pula ialah keselamatan. Ramai di kalangan kita suka main handphone ketika mandu kan? Bahaya tu geng. Korang boleh sambungkan handphone korang dengan Android player sama ada dengan menggunakan Bluetooth ataupun app seperti Apple CarPlay, Android Auto ataupun Huawei HiCar Connection. So, tak perlu lagi gunakan handphone ketika mandu. Model ni menggunakan high-end QLED screen yang mampu menghasilkan imej yang jelas. So, bila korang reverse kereta, imej dari kamera nampak terang. Senanglah sikit nak bajet bila reverse nanti. Last sekali, user interface yang menarik dan memudahkan. Kat sini, korang boleh tengok semua benda tau. Jam lah, radio, speed kereta korang, voltage bateri dan macam-macam lagi. Semuanya tersusun kemas, tak serabut guys. Model ni ada dua jenis tau, AND264 dan AND464 dengan dua saiz skrin iaitu 9 dan 10 inci. So, kalau inginkan Android player untuk kereta baru korang, pakailah Audiobank.